Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tamil bil khair ya karim. Amma ba'd. Allahumma sa'iban nafi'ah, Allahumma sa'iban nafi'ah, Allahumma sa'iban nafi'ah. Pertama-tama dan buat selama-lamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia kesian belas kasih sayangnya Allah kepada kita. Malam ini kita dipilih lagi untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini dapat bawa bekal dalam kehidupan kita, dan apa yang kita dijanjikan oleh Allah akan dapat kita rasai selepas pada kematian. Berhubung dengan kematian kita, apabila kita bicara ataupun kita kecek tentang masalah kematian ini, maka berbagai-bagai rupalah kematian. Ada kematian yang elok, ada kematian yang tak elok. Kematian yang dicemburui oleh orang, kematian yang disukai oleh orang. Jadi kematian ni tak boleh tidak pada diri kita. Kita kena tepuh, kena merasai dalam kematian. Hujan lebat. Jadi bila mana kita tahu kata kematian, kita kena alami, kena merasai, maka kita kena ada persiapan cadangan untuk kita melalui kehidupan yang seterusnya yang kita kena lalui. Sama ada kehidupan tu kita akan merasai dengan kenikmatan, ataupun kehidupan tu kita akan merasai dengan penderitaan. Derita ataupun kenikmatan tadi yang kita akan rasai dalam kematian kita hasil daripada apa yang kita usaha di atas dunia. Apa yang kita usaha atas dunia merupakan satu kebaikan, jalan kehidupan kita dengan penuh kebaikan, maka kebahagiaanlah kita akan dapat selepas pada mati. Tapi lah apa kalaulah kehidupan kita penuhi dengan kehidupan yang dosa, maka kehidupan yang sengsara lah kita akan hadapi selepas daripada kematian. Jadi takutnya di atas kematian ni tadi, sehingga kan Nabi SAW ada bersabda. Nabi SAW setiap kali selepas daripada semaya dan ketika tayat akhir pun Nabi SAW ada baca sebelum daripada memberi salam. Sebelum Nabi beri salam, maka Nabi akan baca doa ini. Apa dia doa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis dia 6368, dalam Muslim, kitab Muslim, Sahih Muslim, hadis yang ke-589. Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'i kalimat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat
Allahumma inni a'udzubika min ma'sim wal maghram. Apa maknanya? Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha ceritanya bahawa Nabi SAW adalah apabila Nabi SAW berdoa, maka Nabi SAW akan berdoa dengan kalimah-kalimah ni. Apa dia? Allahumma hai Tuhan kami, inni a'udzubika, aku minta pertolongan daripadamu ya Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Nabi SAW minta berlindung daripada Allah SWT daripada azab kubur. Nabi maksum, tidak ada dosa. Daripada Nabi SAW dijadikan sebagai Rasul, sebagai Nabi, Nabi maksum, tidak ada dosa. Yang akan datang pun Nabi SAW tidak akan buat dosa. Sebelum daripada tu pun Allah SWT tak kira apakah dia kesilapan daripada Nabi SAW. Tidak ada dosa langsung. Walaupun begitu, maka Nabi SAW juga minta perlindungan daripada Allah SWT terhadap azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku minta lindung wahai Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Dajjal yang dijanjikan oleh setiap para rasul, para nabi kepada umat dia, bahawa fitnah Dajjal akan tiba kepada ini umat. Jadi tidak dijanjikan kepada umat mana, tapi bila dah sampai kepada zaman Nabi SAW, bermakna kata umat yang terakhir lah. Zaman Nabi SAW sendiri tak ada mari lagi Masih Dajjal. Zaman sahabat tidak ada datang lagi Dajjal. Tabi'in tak ada lagi mari Dajjal. Tapi sampai kepada kita ni tidak ada timbul lagi Dajjal. Maka kehadapan nanti dek belakang-belakang, sama ada kita sendiri akan jumpa, ataupun anak kita ataupun cucu kita, dia akan temulah kepada Dajjal ni tadi. Fitnah Dajjal yang bersangatan kerana dia mula-mula dia mengaku sebagai Nabi. Sebab itu dia kata Masih. Masih ni ambil daripada mustaq, mashun. Masah, iaitu sentuh, lomo, salut. Kerana para Nabi yang terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, maka dia bagi orang yang buta, salut mata saja dengan tangan, orang boleh celik mula. Sampai orang yang mati boleh hidup kelik. Maka segala mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi, maka dia kata dia pun mempunyai kelebihan hebat itu juga. Tapi akhirnya kerana manusia mulalah ramai mengikut Dajjal, ketika tu dia akan mengaku diri dia Tuhan. Diri dia Tuhan. Akhir riwayat dia akan dibunuh oleh Isa AS di Babul Lut, di Babul Lut Iraq sana. Dia akan dibunuh di sana dengan pedang. Pedang itu pula yang dikatakan pedang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang dipertinggalkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, dan membengem pusakalah pedang itu kepada keturunan Rasulullah. Kemudiannya Nabi SAW doa, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, aku minta berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah kehidupan. Hidup ni adalah fitnah, dunia adalah fitnah, isteri adalah fitnah, anak adalah fitnah, perniagaan adalah fitnah, kampung halaman adalah fitnah, rumah, perniagaan, semua tu adalah fitnah belaka. Wa mamat, dan fitnah kematian. Mati, rupa kematian kita nak dapat nikmat yang kita minta. Jangan fitnah dalam kematian itu tadi membawa kepada kita jadi kufur. Kerana dalam kematian didatangi oleh kita oleh syaitan-syaitan, didatangi oleh iblis, godaan supaya kita berpaling daripada Islam, berpaling daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling kepada dia. Sehingga kan setengah-setengah daripada awliya dulu, Bal'am, Barshisha,
orang-orang alim, orang-orang yang dikatakan orang yang arif billah, dekat dengan Allah, tapi akhir dalam kehidupan dia menyembah kepada iblis. Fitnah kematian, kesakitan, sakaratul maut, ghargharah lagi. Jadi untuk kita minta supaya Allah Ta'ala lindung diri kita supaya matilah kita dengan mudah. Dan akan kita bicara di hari ini bagaimana kita nak mati dengan mudah, bagaimana mati dengan payah. Kemudian Nabi SAW minta berlindung lagi, Allahumma inni a'udzubika min ma'sim wal gharam. Dan Nabi SAW minta berlindung daripada hutang, minta lindung daripada tuntutan hutang dan berhutang. Kerana kita ni biasa, setiap orang kita ni bila sampai masa terdesak, perlukan duit, perlukan wang ringgit, maka kita kadang-kadang kita gada barang kerana nak beri orang percaya pada kita, kita letak barang gada. Tapi bila mana barang gada pun kita nak letak tak boleh. Tapi orang kepercayaan kepada kita tu kita ada, orang yang rapat dengan kita, yang baik dengan kita, maka dengan cara yang mudah untuk kita berhutang dengan dia. Jadi berhutang, kalaulah berhutang kita boleh bayar, tak ada masalah. Tapi yang Nabi SAW minta sini, minta berlindung daripada berhutang yang tak didapat bayar. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung diri Nabi SAW daripada berhutang yang tak boleh nak bayar. Walaupun begitu, tengok dalam kisah riwayat Nabi SAW sampai tapi akhirnya ada seorang sahabat mengaku bahawa kata, wahai Rasulullah, mu dulu ada hutang dengan aku 3 dinar. 3 dinar je duit perak, bukan dirham, 3 dirham, bukan dinar, dirham. Tapi ketika tu Nabi SAW tak ada, kerana ada orang minta bantuan kepada Nabi. Nabi ketika tu tidak ada duit, maka dia minta dengan saing. Maka saing telah bagi 3 dirham beri kepada orang fakir miskin tu. Maka orang yang diberi tadi tu pergi perak. Orang yang berhutang tu iaitu sahabat saat ni tuntut, mu tak boleh bayar lagi. Maka ketika tu Nabi SAW tanya pada sahabat, siapa yang boleh nak tolong bayar kepada sahabat ni yang tuntut hutang 3 dirham ni. Maka seorang sahabat daripada Nabi SAW telah sanggup untuk bayar 3 dirham tadi. Habis. Mana kata dalam kehidupan Nabi tak berhutang. Kerana Nabi waktu dia sebelum pada dia mati, dia tanya dulu, ada tak orang yang ada hak pada diri dia yang terlekat lagi. Nabi cerdik tapi kita, masa kita ni tak sempat nak tanya orang. Sayang kita ramah, tak, lepas tu ramah-ramah pun tak duk rapat dengan kita. Adapun Nabi sentiasa dikunjungi, datang sahabat-sahabat Nabi SAW bersama sahabat. Apabila Nabi SAW nak wafat lagi lah, berderu sahabat-sahabat mari temu dengan Nabi SAW. Kita hutang keliling pinggan. Kemudian katanya dalam kematian ni pula, kita kena minta lindung ni tadi, supaya ni tadi bacaan daripada Nabi SAW kita kena buat bila, iaitu sebelum daripada salam. Kemudiannya lepas daripada tu sentiasalah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala lindung diri kita daripada fitnah azab kubur. Jadi azab kubur ni tadi kita telah cerita beberapa minggu tentang kenikmatan orang mati dengan beriman. Orang yang dapat kenikmatan dalam kematian dia, balasan baik dalam kubur. Tapi ada orang yang dapat kecelakaan bagi diri dia apabila dia mati. Masuk dalam kubur, maka kepayahan, kesusahan dia akan tanggung pada diri dia. Beberapa golongan manusia yang kita akan kecek ataupun kita akan terangkan malam ni, memberitahu kepada kita dia sebenarnya ada berbelah-belah golongan yang akan menerima azab dalam kubur. Tetapi di malam ni kita cerita hanya 4 sajalah. Apa dia? Iaitu yang pertamanya orang kafir. Orang kafir kerana apa? Azab kubur ni tak ada
iman. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Mula dalam kehidupan dia, iaitu dalam kematian dia tu sendiri pedih dah, sakit dah. Kemudiannya dimasukkan dalam kubur, maka penderitaan tu, sakit tu bertambah-nambah lagi. Yang keduanya iaitu orang munafik. Kita insya-Allah kita tak akan masuk dalam golongan orang-orang kafir. Kita tak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Taala. Lain pada tu kita tak sembah. Apa keadaan kita sekalipun, kita jahat cara mana sekalipun, walaupun kadang-kadang ada setengahnya bunuh orang lagi, tapi dia tak menyembah selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang dia sembah, maka orang ini terselamat. Tapi mungkin dia termasuk kepada golongan yang kedua, iaitu orang munafik. Orang munafik ni apa? Dia pura-pura dalam keadaan dia Islam, pura-pura. Jadi munafik ni dia ada dua. Munafik i'tiqadi, munafik yang bangsa kepada i'tiqad. Zaman Nabi SAW dia ada orang musyrikin, kafirin dan munafikin. Orang kafir kita faham dah. Orang musyrik dia pergi kepada Allah juga, tapi dia pergi kepada benda-benda lain. Tuhan yang selain daripada Allah pun dia pergi juga. Kemudiannya orang munafik. Orang munafik i'tiqadi. I'tiqad dia ni, dia berpegang selain daripada Allah. Rupa parah dia iaitu dia sembahyang, dia baca Quran, dia puasa, tapi dalam i'tiqad dia tak pergi. Tak pergi di atas segala perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Taala ni. Dia sahaja buat saja. Dia tak pergi ini adalah perintah daripada Allah, Tuhan semesta alam. Maka yang keduanya orang panggil munafik amali. Munafik amal inilah yang takut kita termasuk. Apa sebabnya? Munafik amal ni bila kecek dia bohong. Bila kecek maka dia bohong, dusta. Kecek bohong orang panggil, banyak kecek bohong. Keduanya, bila janji dia khianat. Bila janji dia khianat. Orang panggil apa? Amanah pun dia khianat juga. Janji dia tak betul dengan janji. Bila amanah dia khianat. Orang amanah kepada dia, jangan royak pria dah. Aku royak kat musuh orang ni. Tapi dia tak boleh duk. Mulut dia gatal, maka dia akan royak kepada orang. Orang panggil khianat pada amanah. Dia ni tergolong dalam orang panggil munafik amali. Jadi kita ni mungkin munafik kepada i'tiqadi tu kita tak ada. Tapi munafik pada amali kita ada. Tapi naknya munafik ni tadi kita kena hindarkan kepada diri kita. Amalan yang akan menghindarkan kita daripada munafik ni apa? Iaitu kita kena sembahyang berjemaah 40 hari, tak ketinggalan takbir yang pertama sekali dengan tok imam. Maka dua kelepasan sabda Nabi SAW, satunya lepas daripada neraka, bebas daripada neraka, dan kita akan lepas daripada sifat munafik ni tadi. Munafik tak ada dalam diri kita, tapi kena 40 hari, boleh berturut-turut, setiap hari 5 waktu 40 hari, maka kita tak tinggal bersama dengan tok imam takbir. Tok imam takbir sebelum dia rokok, kita maka masuklah kita orang yang bersama dengan tok imam. Kalau naknya 40 hari tu, maka hindarlah kita daripada sifat munafik. Habis. Yang ketiganya orang yang hafiz tapi lupa Quran. Bagi orang-orang hufaz, orang yang menghafal Quran, kadang-kadangnya habis Quran 30 juz menghafal Quran, kelik rumah habis, tak ingat gapo. Setengahnya 15 juz, 10 juz. Maka Quran yang ada dalam diri tak baca satu lepas tu tak latih mana kita tak jadi tok imam, duk lari-lari daripada jadi tok imam.
Kadang-kadangnya kita nak jadi tok imam, tapi orang tepatai pula tak sokong. Setengah-tengah tempat tu hafiz Quran ramai. Lepas tu tok imam tu pelek lagi baca Quran. Jadi tok imam baca jadi pelek, tak ulur kepada hafiz Quran jadi tok imam. Maka tok imam hafiz ni pun mandok. Jadi mandok lah hati dia. Jadi nak sembahyang sejik pun malah. Sebab apa? Sebab kita orang tempatnya tak bagi sokongan, galakkan kepada orang-orang hafiz Al-Quran dalam kampung, bila bui giliran dia. Jadi tok imam. Kita tok imam sekat dah dalam kampung ni. Maka kita apa orang panggil? Giliran lah, buat giliran. Ngorek kita. Tapi Zuhur, Asar, Subuh, Isya, maka lantik orang-orang hafiz Al-Quran dalam kampung kita jadi tok imam. Maka semangat orang panggil budak-budak hafiz. Lepas tu masuk bulan Ramadan lagi, kita melepaskan demo supaya pelajar Quran demo. Kerana apa? Kalau orang ngapa Quran lupa, maka dia akan diazab di dalam kubur. Kemudian yang kata golongan yang keempat, orang yang melengah-lengahkan semaya. Tengok Nabi Ibrahim AS dia doa kepada Allah, Allahumma ij'al zurriyati muqimah solah. Wahai Allah, jadikanlah zuriat aku orang yang mendirikan semaya. Aku sendiri diri semaya, jadikanlah zuriat aku diri semaya juga. Kerana orang yang tak semaya, maka dia kena azab dalam kubur. Orang yang melengah-lengahkan semaya pun ada riwayat cerita kisah yang ada nakal dalam kitab Fathul Bari, jilid yang ketiga dalam muka surat 251. Kisah yang mana seorang budak dia bersama-sama dengan orang kampung pergi tanah kakak dia. Kakak dia mati, kakak Tina dia mati. Maka kakak Tina ni mati, pakak pergi usung setelah dia mandikan, kapaikan, maka bawa pergi lah usung pergi kepada kubur. Lepas sampai kepada kubur tanah, lepas tanah kambuh siap, maka mulalah kelik. Orang pakak beransur kelik. Tapi budak ni tadi, adik ni tadi telah jatuh beg duit dia. Beg duit jatuh dalam liar, dalam kubur, di kambuh, tak ada nak ambil. Maka dalam senyap-senyap dia mikir kata, orang kelik berhabis nanti aku nak gali. Orang pakai kelik dia pun kelik juga. Lepas tu dia mari kelik semula, mari kelik semula kepada kubur kakak dia ni tadi. Mula dia gali, maka dalam dia menggali tadi tubik api. Beg dia sepak capak, ambil beg dia boleh. Lepas tu tubik api dalam liang lahat tu tadi, dalam kubur tadi, tubik api menyala-nyala. Lepas tu dia pun pakai kambuh kelah kubur tu. Lepas tu dia lari kelik temu dengan mek. Maka dia pun nak kecek, nak royak kedak dengan mek ni. Royak, takut mek kata gapo. Tak royak, dia tak tahu rahsia gapo kakak dia dah buat ni. Sampai kubur ni bau sak ni orang kambuh siap dah, tapi tubik api dah. Maka takut pun nak tahu. Maka tanya juga kepada mek. Wahai mek, nak tanya kepada mek, kerana adik ni dia tak bersama dengan mek dia sokmo, dengan kakak dia ni. Dia banyak duduk luar daripada rumah dia. Orang panggil orang zaman dulu banyak berniaga dah. Kemudiannya bila tanya kepada mek dia kata, kakakmu ni perangai dia iaitu dia melengah-lengahkan semaya. Apabila masuk waktu, maka dia melambat-lambatkan semaya. Sebab itulah apa yang anak dia ni tadi, anak jantan dia tengok, terkejut bahawa kata kubur menyala-nyala api. Rupanya sebab daripada kakak dia, amalan dia iaitu suka melambat-lambatkan semaya. Tengok ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ayat kata innal mu'minina kitaban mawquta.
inna salata kanat lil mu'minina wal mu'minat kitaban mawquta. Nah, orang Islam mukmin, nah, semaya ni adalah waktu-waktu yang tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai waktu tu tunai. Nah, kita mazhab Syafi'i kita, mana awal waktu tu lah yang wajibnya kita. Nah, adapun bagi mazhab Hanafi lek belakang tu, situ kena wajib. Tak buat juga maka berdosa lah. Sebab itu mazhab Hanafi dia ada takhirkan semaya. Kalau asar tu dia lewat-lewat semaya, orang panggil teduh-teduh dah semaya, nah, baru semaya. Kita Syafi'i awal-awal lagi masuk waktu selalu dah semaya. Nah gitu. Tapi bagi orang-orang yang lengah-lengahkan semaya ni, maka azab kubur dia akan menerima pada diri dia. Jadi bagi kita ni, nah, orang-orang yang menjalani kehidupan kita, orang menjalani kehidupan, kita kena fahamlah bahawa kata, nah, sebenarnya alam kubur ni tadi alam di mana berpisahnya di antara roh dan jasad. Roh dan jasad dia kena berpisah. Selagi mana jasad duk pergi roh, maka di situlah kepayahan untuk roh tu baik. Apa dia yang dikatakan sebagai jasad pergi roh? Nah, jasad ni dia sebenarnya, nah, dengan roh dia suku-suku, lain-lain. Dia tak sama. Roh suku, jasad dia suku. Tapi bila mana dah bersama, nah, pada diri manusia ni, dah jadi berdiri manusia ni, nak kata dia ni boleh melekat, bertepek dengan jasad ni, roh ni tadi, nak bercerai tanggai tak boleh. Apa? Daripada sebabnya hubbul dunia. Nah, cinta, kasih, perasaan. Dalam ilmu makrifat orang panggil sebabnya ada kasih. Nah, perasaan yang ada dalam diri kita ni lah menyebabkan roh dan jasad bertepek. Rasa tu, perasaan tu. Jadi perasaan ni lah bagi orang yang arif billah, dia tak ada perasaan ni tadi. Kepada dunia dia tidak ada perasaan, kepada isteri, anak, tempat tinggal. Nah, dalam surah Taubah ayat kata apa? 9 perkara yang kalau kita kasih kepada 9 perkara ni, dia bertepek dengan jasad kita. Roh nak pecek tak leh. Bila kata nak pecek tak leh tu yang jadi payah untuk kita, nak pecek ketika kita mati nanti. Lokoh, nak melokohkan dunia-dunia dalam pegangan kita ni tadi, dalam perasaan kita duk milik, maka kita nak pecek tu tadi keberatan. Padahal roh ni tadi, sebenarnya kematian ni adalah untuk jalan pulang, jalan kelik. Kita ni daripada alam roh kepada alam solbi, kepada alam rahim, alam dunia. Lepas tu kita nak pergi kepada alam akhirat. Alam akhirat ni iaitu alam kita kelik, alam kembali semula, kembali kepada asal. Bila kata kembali kepada asal, maka kita kena ada persiapan. Untuk kita dapat kembali kepada asal, pertama-tama sekali kita kena buangkan ego, sombong diri, bongkok, bakhil. Maka benda-benda ni kita kena buai. Yang pertama-tama sekali kita kena buai. Orang panggil sombong atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesombongan ni tadi, maka payah kita nak melokohkan kita punya jasad ni tadi. Untuk kenal bahawa kata pisah antara roh dan jasad, dunia kita, kita berada dalam suasana. Nah, tengok bila kata kita nak tahu kata kita ni jasad dengan roh ni bertepek tak lagi, ketika kita tengok kita duduk dalam suatu suasana. Contoh kata suasana mana? Kita pergi kepada tempat orang duduk berdikir. Kita pergi tempat orang dikir. Main dikir. Di patah ke, di mana ke, ada buat dikir, gedung. Maka kita ada rasa apa? Rasa dia berdenyuk. Dodang ni. Kita rasa nak
kepala mula nak gerak, tubuh mula nak gerak. Tu orang panggil terkesan. Kesan daripada dikir tadi masuk pada diri kita. Maka orang panggil apa tu? Kita terkesan dengan apa yang ada di luar. Maka tepeklah jasad kita dengan roh tadi. Nak tahunya kita ni tak bertepek, duk mana sekalipun kita tak berubah. Keadaan kita tak berubah. Duk orang berdikir, kita tak ada rasa apa. Kalau kita kata apa, orang pakat mengumpat, kita tak ada rasa apa. Dalam diri kita ni tadi tak ada perasaan nak dengar sungguh, nak mengiyakan dan sebagainya, tak ada. Hati kita tenang. Tu yang dikatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Surah Fajr ayat 29 ayat 30. Wahai nafsu mutmainnah, nafsu tenang. Orang panggil diri yang tenang. Tenang, tak ada gapo-gapo. Duduk dalam keadaan susah pun dia tenang. Duduk dalam keadaan sakit pun dia tenang. Tenang hati dia, tak ada apa. Tak ada keluh kesah, tak ada membimbangkan dalam suasana luar ni tadi. Tak ada terkesan pada diri dia. Bila tak ada terkesan ni lah orang panggil roh telah berpisah dengan jasad ketika duduk di dunia lagi. Apabila roh dah berpisah dengan jasad ketika duduk di dunia lagi, apabila marinya malaikat Israel menjemput kita, maka mudahlah kita untuk keluar daripada jasad ni tadi. Walaupun mudah, maka hadis Nabi SAW, sesikit-sikit ataupun sepedih-pedih daripada azab kita keluar roh ni tadi, seolah-olah diketik ataupun disengat, digigit oleh semut. Sekadar tu je sakit orang yang telah berpisah di antara roh dan jasad. Jadi apa yang kita nakkan di sini, persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kematian ni adalah jalan pulang, jalan kelik. Orang yang bersedia untuk kelik, maka dia senang hati. Apabila datangnya malaikat Israel nak menjemput dia, dia senang hati lalu dah. Mula pada situ, lepas tu kepada alam kubur. Alam kubur ni pula, apa yang menimpa pada diri dia tu, adakah jasad dia mendapat segala penderitaan tu? Tak. Iaitu kerana perasaan dia di atas dunia ni, perasaan dia ni lah yang menyusahkan dia dalam kubur. Sebab itu apabila seseorang ni apabila masuk dalam kubur, maka roh disatukan dengan jasad. Kemudiannya bagi diri dia, apa yang ada, dia akan memandang kelik ke belakang. Alangkah ruginya aku duduk atas dunia. Dia pandang belakang, dia tengok belakang mula. Bagi orang yang tak boleh pecek roh dan jasad atas dunia lagi, Allah Ta'ala satukan roh dan jasad dalam kubur. Ketika tu dia patah kelik, dia pandang kelik belakang. Alangkah ruginya aku di atas dunia dulu, aku tak dapat mentaati perintah Allah. Alangkah ruginya aku kerana atas dunia ni aku tak dapat sujud pada Allah. Alangkah ruginya aku kerana atas dunia ni aku tak berda menyebut nama Allah. Maka ketika tu, tu yang dalam surah Sajadah yang Allah Subhanahu Wa Taala nakalkan bagi orang-orang yang baik ni, Rabbana absarna wa sami'na farja'na ni'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, aku nampak dah, aku dengar dah, aku lihat dah, entahlah kelik aku atas dunia. Aku nak buat beramal, kerana aku nampak dah. Ketika tu tengok dari belakang, bagaimana anak aku, dia berdepek dengan anak. Maka dia nak tinggalkan anak, dia takut. Lepas tu dia bimbing dalam kubur, dia bimbing anak lagi. Bagaimana isteri aku, bagaimana rumah aku, bagaimana kereta aku, bagaimana tanah aku, bagaimana harta-harta aku yang aku tinggal. Dia tengok belakang.
Padahal dia orang panggil jalan kembali kepada Allah, kena pergi kok depan. Tapi dia duk pasal duk berdepek saat ni, duk melekat jasad dengan tubuh dengan roh ni tadi, maka sampai kepada alam kubur lagi dia nak pecek tak boleh lagi. Maka perasaan ni lah akan bawa kepada alam kubur, mahsyar, sirat, mizan, sampai kepada neraka Allah. Jadi sebab itulah dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita memisahkan kasih kepada selain daripada Allah dan Rasul. Kita kena pisahkan. Matikanlah hati kita. Mutu qabla an tamut. Matikanlah di jiwa kamu kepada dunia, kepada pangkat, darjat, kedudukan, harta benda, kampung halaman, perniagaan, anak bini, waris-waras. Maka mu kena pecek lah. Hanya yang boleh ada kasih kepada Allah dan Rasul saja. Maka orang baik ni bila melalui alam kubur, maka dia akan senang, nikmat, lazat akan dirasai oleh dia. Kemudiannya kita kembali ni tadi, ada dalam keadaan senang, ada dalam keadaan susah. Maka senang pun sinilah tempatnya dunia, susah pun sinilah tempatnya dunia. Mudah-mudahan kita usahalah supaya kita dapatkan kesenangan kepada alam kubur sana dengan kita memisahkan di antara diri kita dengan kesombongan. Sombong atas dunia ni kita dapat hilangkan dalam diri kita. Kemudiannya kita dapat juga memperbanyakkan amalan-amalan supaya kita ada timbul kasih kepada Allah dan Rasul. Bila ada 2-3 perkara ni tadi, barulah kita akan memikirkan dengan kematian, mikir tentang mati. Bila fikir tentang mati banyak daripada fikir tentang dunia, maka kita akan memisahkan di antara roh dan jasad. Bila roh dan jasad kita telah dapat kita pisahkan atas dunia lagi, maka kesenangan akan kita dapat di alam barzah sana. Mudah-mudahan kita usaha pakat usaha berlaku. Wallahu alam.